Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Allah. Ya Allah. Kenapa letak mana? Letak kat mana? Ni bawah ni. Alhamdulillah. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku di JT Pendas. Ya, hari ni aku punya trik nak mancing dekat rakit Pak Amir. Amir sana, Pak Amir. Ni sekali lagi, malam tadi hujan lebat. Tak ada air. Terkeruh lah. Sekarang ni tengah pasang naik. Okey, tak apa. Sekarang tunggu tekong. Ya. Kata-kata tadi tekong tak ambil. Kita tegak ke rakit lah. Tengoklah. Wah, rezeki adalah rezeki. Okey, pergi sana. Kali ni aku 2 orang aja dengan Barun. 2 orang aja. Alright. Pak Amir. Pak Amir. Asam. Okey. Terima kasih. Telefon dia susah. Rakit atuk tu satu rakit dia akan buat nanti tu mangkol. Hujan malam tadi bang? Hujan malam tadi? Hujan. Oh. Air dia macam ni. Ini bawah jenis. Oh, bawah jenis? Oh. Ikan ikut bawah ha? Bawah. Dia tak apa, atas keruh bawah jenis okey. Biar dia main kat bawah. Sebenarnya rakit Pak Amir ni dah banyak kali dah aku turun. Sebelum ni ada channel yang aku dah upload dalam YouTube. Ada hasil lah. Yang ada satu channel tu ikan kura boleh didaratkan. Okey, sebenarnya rakit Pak Amir ni memang popular dengan strike untuk ikan siakap. Jadi aku pun dah lalu juga sebelum ni memang tak percaya untuk daratkan ikan siakap tu. Sebab ikan siakap kat sini kata dia owner ni dan juga bekas-bekas pemancing ni saiz-saiz juga. Tapi cadangan aku lah elok kalau datang ke rumah ke rakit Pak Amir ni bawalah udang hidup. Itu antara umpan yang paling dia suka lah. Betul dah, udang hidup mati. Ni kerja dia. Dia hasil. Sedap. Tak relax. Baik. Dekat. Dekat. Jajak. Turunkan yang tu dia punya tu. Hijau dia tu. Jajak. Aduh. Dia punya stopper tu. Ni. Stopper dia turunkan. Habis. Awak gulung. Cepat. Stopper lagi. Air dalam sini. Gulung. Jajak. Kita ambil sauk. Cepat Barun. Sauk. Ada kat sana sauk.
Oh, cakap. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Allah. Ya Allah. Gerak letak mana? Ha? Letak kat mana? Ni bawah ni. Alhamdulillah. 2 kilo lebih ada lah. Ha. Rezeki. Rezeki dah. Dah. Cakap. Hui. 2 kilo ada. Angkat bro. Ambil celok leher. Celok leher. Ini ambil chop dulu. Mujur stopper tu dah tahan sekejap je. Hui. Mujur stopper tu sangkut sikit je. Stopper tu. Apa kena? Agak. Bagilah ni gambar sikit. Video. Video on ni. Okey, ucapan sikit. Ucapan sikit. Okey, ucapan sikit. Okay, hari ni dalam sejarah. Sejarah apa dah terlocot dalam? Dekat mana Pak Amir? Saya Dakit Pak Amir. Okey. Okey, Li apa macam? Ini buat tiga rasa ni. Tiga rasa malam ni Alright. Okay. Jom. Okey, baik. Sekarang pukul 12.30. Tengah hari dah. Panas terik. Memang panas. Okey. Dah ramai dah orang letak. Letak pakai pelampung. Semua main bawah rakit ni. Tadi ada seorang tu kena tarik tapi gabut. Okey, besar kot. Katanya betul-betul bas lah. Tak ada yang dia nak tarik keluar. Terus putus. Memang bawah rakit ni ada lah. Mungkin faktor panas ni. Kain akak ni duduk bawah rakit ni. Tu yang ramai cuba-cuba letak sekitar tepi rakit ni. Okey. Tengok lagi hasil lagi. Okey. Nampak macam ada hasil ke ya? Kebeling. Dia tak melawan? Apa? Ini yang kita cari. Sabrina. Ini yang kita cari. Masa tak ada bunyi, tak ada apa. Wah, dia tak besar. Kopek? Ada? Kopek lah. Muntah? Dapat mana? Aduh, macam bola weh. Boleh main bola? Boleh main bola? Dapat mana? Ini first time mati kat kosong ni. Dia kentut pula. Besar ni. Tadi kawan tak besar tadi kau dapat Kawan dapat tadi. Tadi kau dapat tak besar. Kena sikit tak apa. Boleh cabut. Boleh makan ni. Ini yang pantai udang hidup Saya tak telan habis lah. Kau ni telah habis tadi. Ambil tu pelayar. Sembarang. Jangan kena ngeri kok. Ini. Tengku dia. Gigi tajam ni. Ya ke tukang Saya tak ada playa. Tu playa mana? Tekan pancing ni je. Mana orang tadi ni, Pak? Macam blok ni. Lempar laut. Dia aja deh. Campur kuat ni. Okey. Kita makan dululah. Tadi bungkus nasi dekat Asafa. Nasi kandar.
Panas weh, panas. Air. Oh, air bercair dah. Sayang dah. Aduh. Order saja. Kosong. Saja. Aduh. Gaya tarik tu macam ikan. Tak ada rezeki. Tak apa, cuba lagi. Lepas. Hah? Putus. Wah, mesti kena dengan ni gesel tu. Aduh. Alah, tak ada nasib lah. Okey. Tadi tu terlocok. Bukan terlocok, putus dekat perambut. Ni lah tempat dia. Bawah ni lah. Tak ada kerja panas-panas. Umbai bawah ni dah hidup. Sekali kena. Aku pula masa tu kira tahan je dulu sebenarnya. Nak tunggu, nak fikir macam mana nak tarik keluar ikan tu. Sekali dekat bawah tu ada tong. Bawah tong tu ada teritik. Putus perambut. Hai, perambut tadi ya. Buang lah perambut tu. 60 pound tu. 60 pound lah. 60 pound. Aduh, ni. Ni lah. Putus. Aku ikat pun panjang sedepa. Putus. Macam mana? Tak ada rezeki. Ni tengah cuba lagi ni. Ni aku punya birah dia cakap tadi. Kalau aku letak bawah ni, kalau sangkut, nak buat macam mana? Aku cakap apa? Tunggu sangkut dulu baru fikir. Sekali betul sangkut. Aduh, ni nak try yang kedua pula ni. Ini pun tak tahu, dia biar sangkut dulu. Biar sangkut dulu, siapalah. Biar sangkut dulu baru fikir lah. Tadi dah fikir dah. Ini kali kedua dia fikir lagi. Fikir lagi. Aku tak boleh buat apa dah. Bagi orang lain pula lah. Okey. Okey. Jam dah 5:30 petang. Okey, kita orang dah sampai penghujung. Maknanya kita nak gerak balik lah. Okey, ni bot dah tunggu. Orang akan bawa keluarga tu dululah pulang. Lepas ni buat ambil kami. Okey. Apa pun adalah rezeki hari ni kasi akak tadi tu. Aku punya rambut putus. Tak ada rezeki lah. Bukan ada gerak kata diorang padat juga. Diorang tercabut rambut juga, putus juga. Sebab masuk buah rakit kan. Tak apalah. Kalau nak kata rezeki tu rezeki lah. Next time kita datang lagi lah sini. Alright. Okey, berakhirlah trip aku di Rakit Pak Amir hari ini. Okey, apa yang aku nampak hari ini, memang ada ikan siakap dekat rumah Rakit Pak Amir tu lah. Beberapa pemancing yang lain tadi pun cuba juga nak mendarat kan. Tapi itulah, bila ikan tu tarik di bawah rakit tu, kebanyakan semuanya putus. Boleh dikatakan 3-4 kali strike lah. Bukan aku saja, pemancing-pemancing tadi pun ada juga yang kena. Jadi aku cadangkanlah, pastikan brake tu biarlah kasar, dan juga perambut tu biarlah yang tebal-tebal. Kalau nipis memang dah putus lah. Sebab dekat bawah rakit tu memang ada teritik macam pisau lah. Okey, jadi itu adalah pengalaman aku lah untuk trip yang seterusnya. Okey, jumpa lagi. Ni. Oi.
Alhamdulillah. Hari ini kita cipta rekod. Hari ini kita cipta rekod. Kira selama si akak ni first time baru. Casting tu iyalah. Tapi botol Marakit first time lah. Tapi dia bagi kasih Mega tu. Okey. Lagi lah.